pernah pedulikan Baba. Kenal Pretty Works? Ilham mana? Banyak Ilham lah sini. Dia sangat baik. Itu sebab kami semua sangat sayang dia. Tugas dan kerja Baba tak macam orang lain. Ya, Tuan. Ya. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Baik, baik. Terima kasih. Angka baru nak call sebab pegawai embassy Kamboja dah call Angka bagi tahu keadaan di sana. Uncle, Baba macam mana, Uncle? Baba selamat. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih, Uncle. Baba selamat. Terima kasih, Uncle. Apa tujuan datang sini? Ni, Uncle. Dari mana dapat surat ni? Nak tahu kenapa Uncle bagi surat ni pada Baba? Jom. Duduk dulu. Kenapa nak tahu? Masih tak jumpa jawapan. Kenapa semua orang anggap Baba tu hero tapi bukan pada Jadi, dah dapat jawapan ke? Nak tahu jawapan daripada surat ni, Uncle. Baba dah banyak berjasa kepada negara kita. Macam tu jugalah Baba berjaya mengubah hidup Uncle tau. Tahu tak kenapa Uncle panggil Encik Badri tu Baba? Masa tu kecil lagi. Lebih kurang 15 tahun yang lepas, Baba pun masih berpangkat sarjan. Baba lah yang telah mengubah hidup Uncle dari seorang remaja yang liar dan suka memberontak menjadi pegawai tentera hari ini. Zaman remaja Uncle penuh dengan cabaran. Uncle hampir dibuang sekolah dan keluarga. Tapi semua tu berubah setelah Uncle kenal Baba. Uncle, apa yang Baba buat sampai Uncle berubah? Uncle ada pergi ke satu karnival simik. Karnival tu sebenarnya MINDEF yang buat untuk tingkatkan kerjasama awam dan tentera.
Masa tu, Baba buat rakaman video untuk pengunjung yang hadir. Soalan-soalan Baba tu buat uncle tersedar. Apa soalan Baba tu, Uncle? Sebagai orang awam, apakah sumbangan uncle kepada negara? Bagaimanakah uncle buktikan yang uncle sayangkan negara? Soalan-soalan begitu menusuk hati uncle. Sehingga kan uncle rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan negara kita. Surat ni, Uncle? Surat ni yang uncle tulis untuk Baba. Sebaik saja uncle sudah pun melanjutkan pelajaran sebagai pegawai kadet di Atma. Sekarang dia dinamakan UPNM. Baba tu sumber inspirasi uncle. Sekarang Baba tinggalkan kita kesempatan Kemboja, Thailand untuk merakamkan detik-detik bersejarah di sana. Sebenarnya Baba berbakti pada negara, Siang malam Baba bertugas. Dia menggunakan kemahiran fotografi dia dalam bertugas. Dengan rezeki itulah Baba membesarkan Sudah-sudahlah marahkan Baba. Apa yang berlaku pada bukan salah Baba. Kami ini berpegang kepada duty, honor and sacrifice. Terima kasih, Major Tina. Saya bukan Major Tina. Saya uncle awak, Terima kasih, Uncle. Thank you. Baik. Terima kasih ya Allah kerana kau bukakan hatiku dan temukan aku dengan jawapan yang aku cari selama ini. Terima kasih ya Allah. Kau kembalikan babahku dan kau beri aku ruang untuk memohon kemaafan dan tidak lagi menjadi anak derhaka kepada ayahku. Kau limpahkanlah keberkatan dan keredoanmu kepada babahku dunia dan akhirat ya Allah. Hello, Kak. Dah sampai? Syukur Alhamdulillah. Okey, Uncle tak mana sekarang? Okey, saya datang sekarang. Okey. Dik, cepat dik! Bapa dah balik dik! Baba. Minta maaf, Baba.
Ab tahu. Selama ni, Ab banyak salah dengan Baba. Am tak ada salah apa dengan Baba. Bagi Baba, Am adalah anak Baba dunia akhirat, Am. Terima kasih, Baba. Terima kasih sebab Baba pulang. Baba bagi peluang kedua untuk Am. Untuk jadi anak seorang Wira. Baba, selamat pulang ke tanah air. Aku rasa bukan aku yang pulang, tapi ilham yang pulang. Ilham yang dulu hilang kini kembali kepada kita.